Lantas badai meniti gelombang di laut lepas. Di sungai dan pulau kecil di tengah lautan yang saujana memandang. Tangkas menentang jenayah rentas sempadan, tidak gentar menggempur, malam atau siang. Keperwiraan mereka dipaparkan menerusi Op Maritim. Malaysia dikelilingi dengan 3 kawasan perairan iaitu Selat Melaka di kedudukan barat Semenanjung, diikuti Laut Cina Selatan di kedudukan timur Semenanjung sehingga barat Sabah dan Sarawak, serta kawasan pemantauan khas pantai Timur Sabah Eskom di Zon Selamat Sabah Timur S Zone. Markas Wilayah Laut 1 Mawila 1 di Kuantan Pahang adalah pangkalan TLDM yang menempatkan beberapa aset TLDM dalam mengawasi perairan Laut Cina Selatan di pantai timur negara. Pangkalan ini dirasmikan pada 28 Oktober 1985 oleh Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah. Walaupun TLDM bukanlah sebuah agensi penguatkuasa, namun mereka turut berperanan dalam memastikan Zon Ekonomi Eksklusif Negara ZEE bebas daripada sebarang kegiatan jenayah, misalnya ancaman lanun, rompakan pelantar minyak, pencerobohan pendatang dan bot nelayan asing. Roger, close up, stop, keep engine. Untuk tujuan itu, inisiatif bertanya khabar atau IBK dilancarkan khusus untuk memantau aktiviti kapal-kapal dagang yang memasuki perairan Malaysia, kemudian diperluas kepada bot-bot kecil. 12 knot CP 2.4 mile to starboard sir. Track number 3530 sir. UTRO conduct IBK with MT Jutirami. This is Royal Malaysian Navy warship KD Perdana calling you on this net. Over. Any suspicious activity sighted in this area? Over. No sir, none. Any suspicious activity in this area sir? KD Perdana, any difficulty and assistance required? Call on channel 16. Thank you for your kind of cooperation. We wish you bon voyage and safe travel at your next destination. Over. Thank you to you sir. Standby 16. Good night. Selain itu, kad rakam atau calling card di bawah inisiatif program TLDM Rakan Maritim atau singkatannya RAKAM diedar kepada nelayan tempatan bertujuan untuk memudahkan nelayan menghubungi pihak berkuasa sekiranya berlaku sebarang aktiviti yang mencurigakan serta kecemasan di laut. Ia juga merupakan kerjasama strategik di antara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dengan TLDM bertujuan untuk meminimumkan aktiviti jenayah rentas sempadan. Buat kali pertama, kad rakam ini juga diedar kepada penduduk di Pulau Perhentian Terengganu atas inisiatif Mawila 1 untuk mewujudkan perkongsian maklumat dan perisikan antara pihaknya serta penduduk tempatan. Melalui pengedaran kad rakam itu juga, TLDM turut mengumpul maklumat risikan melalui inisiatif bertukar maklumat IBM bersama penduduk tempatan. Misalnya pada awal Februari lalu, Pusat Operasi Mawila 1 menerima aduan berhubung berlakunya pencerobohan sebuah bot nelayan asing di kawasan perairan Malaysia. Bot mencurigakan itu dikesan sekitar perairan Pulau Perhentian di Terengganu. Maklumat dari Persatuan Nelayan Pulau Terengganu melaporkan kedatangan bot nelayan asing di perairan negara di posisi 055500 NOS 1025520. Sarjan, maklumkan pesawat dan buat pertemuan dengan KD Terengganu. Baik, Tuan.
Selepas butiran lengkap diperoleh, Pusat Operasi segera menghubungi aset TLDM untuk mengesan kedudukan bot berkenaan. Sebagai Pusat Operasi Markas Wilayah 1, kami sering bersedia dalam pengoperasian selama 24 jam menerima sebarang pengaduan ataupun sebarang laporan yang dilaporkan. Sekiranya terdapat makluman yang dilaporkan, pihak Operasi Markas Wilayah 1 akan mengarahkan aset-aset yang berada di kawasan operasi maritim ataupun KOM untuk segera dan melaksanakan pemeriksaan. KD Terengganu dan KD Pedada yang kebetulan ditugaskan untuk mengawasi perairan Laut Cina Selatan berada tidak jauh dari kedudukan bot itu. KD Terengganu merupakan salah satu aset tentera laut di Raja Malaysia yang berpengkalan di Markas Wilayah Laut 1 Kuantan Pahang yang dipertanggungjawabkan mengawasi perairan negara di Laut Cina Selatan. Kapal ini juga pernah dilibatkan dalam misi mencari dan menyelamat pesawat QZ8501 di perairan Indonesia. Dua aset ini diatur gerakkan untuk operasi mengesan objek berkenaan. Operasi mengesan bot itu menghadapi sedikit kesukaran akibat laut bergelora. Cabaran terutama apabila waktu monsun sebegini, sebagai contoh KD Perdana memang dari segi saiz agak kecil daripada KD Terengganu. Cabaran memang tinggi, terutama apabila mengharungi gelombang dan juga angin yang kuat lah. Kalau kita dapat lihat situasi itu, warga kapal terpaksa mengambil peranan yang dipertanggungjawabkan. Kami akan laksanakan juga walau bagaimanapun keadaan cuaca. Dari segi tugas sebagai pemerintah dan juga pegawai lain, saya rasa akan memastikan kapal berada dalam keadaan selamat dan tugas yang akan dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa sebarang kecederaan ataupun kecelakaan. Setelah KD Terengganu menerima laporan dari Pusat Operasi Opsen, pengesanan melalui radar dilakukan untuk menjejak objek berkenaan. Captain Sir, kapal menerima maklumat daripada Pusat Operasi Mawilah 1 menyatakan satu kali bot asing telah memasuki kawasan perairan Malaysia di sekitar 10 batu timur posisi kapal. Kebenaran pasukan geledah dirapatkan, Tuan. Mengikut maklumat, bot nelayan asing itu berada pada kedudukan 17 batu nautika dari timur pulau perhentian. Anggota pasukan geledah KD Terengganu yang diketuai oleh Leftenan Muttalib Ismail diarah untuk bersiap sedia. Okay, saya semua. Kita telah mendapat maklumat daripada bilik gerakan Markas Wilayah Laut 1 maklumkan satu kali bot nelayan asing telah memasuki ke perairan Malaysia. Taklimat keselamatan disampaikan oleh Leftenan Muttalib mengenai langkah keselamatan dan prosedur operasi standard SOP penggeledahan. Baik, kejauh. Datang waktu selamat. Nombor 2 selamat. 3 selamat. 4 selamat. 5 selamat. Pasukan menggeledah dari KD Perdana yang diketuai Leftenan Muhammad Nur Arifin Rahmat diarah untuk membuat pemantauan awal terhadap objek berkenaan. Kira-kira 15 minit mengesan kedudukan suspek, anggota pasukan geledah KD Terengganu mula mendekati bot nelayan berkenaan menggunakan bot laju. Pemeriksaan keseluruhan bot dilakukan oleh anggota TLDM. Depan! Tangan kepala, tangan! Semua awak-awak dan tekong diarah untuk berkumpul di bahagian hadapan bot. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua mereka adalah nelayan asing yang memasuki perairan negara secara tidak sah dan melakukan aktiviti penangkapan ikan di kawasan zon ekonomi eksklusif negara. Mereka yang ditahan berusia di antara 35 dan 60 tahun. Tekong diarah untuk membawa pulang bot ke pangkalan. Tiba di pangkalan, kesemua awak-awak dan tekong diserahkan kepada agensi berkaitan untuk tindakan lanjut. Ada sebuah bot yang terbalik lebih kurang satu batu nautika daripada pantai dalam keadaan terbalik. Kemudian
Lautan yang terbentang luas menjadi punca rezeki kepada nelayan di negara ini walaupun keadaan laut yang bergelora mampu mengancam nyawa mereka. Maka tidak hairanlah majoritinya memilih untuk melakukan aktiviti di darat berbanding turun ke laut terutamanya pada musim ketujuh. Cuaca yang tidak menentu kerana perubahan angin monsun timur laut membuatkan perairan pantai timur dari Kelantan sehingga ke Johor ketika ini tidak sesuai untuk aktiviti air. Laut yang bergelora dan ombak tinggi bagaimanapun tidak menghalang penjenayah aktif di lautan kerana mengejar keuntungan dalam tempoh singkat. Apa yang dianggap mustahil sanggup dilakukan, maka nyawa menjadi taruhan. Tindakan mereka yang dilihat seolah-olah mencabar kuasa alam membuatkan insiden yang tidak diingini kerap berlaku. 26 Januari lalu, sebuah bot pancung yang membawa pendatang asing tanpa izin didapati karam di pantai Tanjung Kelisa, Sungai Tengah Bandar Penawar, Kota Tinggi di Johor. Kita terima maklumat daripada pekerja pembalakan di sini. Jadi dalam pukul 7 pagi, daripada maklumat orang awam tersebut, kita telah bergerak ke Sungai Tanjung 2 ini untuk menjalankan operasi menyelamat bot yang karam. Maklumat berhubung sebuah bot pancung karam diterima Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Tinggi Johor oleh orang awam yang menjumpai 13 mayat terdampar di kawasan pantai. Rentetan itu bilik gerakan pasukan polis Marine Pengerang dibuka untuk menyalurkan maklumat dan arahan bagi misi mencari dan menyelamat SAR. Operasi diketuai oleh Pegawai Teknikal Pasukan Polis Marine Wilayah 2 Johor, ASP Muhammad Zakaria Yahya. Seramai 5 anggota pasukan polis Marine dari Balai Polis Pengerang bersama 4 anggota dari Balai Polis Bandar Penawar dikerah dalam operasi SAR ini. Selamat pagi tuan-tuan, hari ini adalah untuk penugasan kita atas kejadian bot karam. Jadi kita akan dia untuk penugasan ini. So kita ada 20 orang anggota kita dan orang pegawai untuk operasi kali ini. Baiklah tuan-tuan semua, kita akan menjalankan operasi menyelamat kita di sekitar pantai Pengerang pada terletak di utara Tanjung Barat. So kita akan bermula daripada Sungai Tanjung Tengah membawa ke Tanjung Barat. Sebelum melakukan tugas, kesemua anggota diminta untuk memastikan tahap keselamatan dan kelengkapan berkaitan dipatuhi. Selain memastikan tahap kecergasan fizikal dan kecerdasan mental berada pada tahap maksimum. Berdasarkan laporan polis, pasukan ini melakukan pemeriksaan dan penelitian di pesisir pantai Teluk Kelisa, pantai Sungai Tengah sepanjang 5 km menggunakan jalan darat. Pada waktu itulah, mereka menjumpai 13 mayat iaitu 9 wanita dan 4 lelaki terdampar di kawasan pantai kira-kira 2 km dari kawasan pencarian. Sebuah bot pancung turut ditemukan, manakala beg berisi pakaian dan jaket keselamatan dipercayai milik mangsa turut dijumpai kira-kira 100 meter dari mayat. Ada sebuah bot yang terbalik lebih kurang satu batu nautika daripada pantai. Ombak tu menolak hingga ke tepi pantai dan kita minta bantuan daripada pekerja pembalakan untuk menggunakan jentera berat untuk menarik bot tu ke tepi pantai dan terus membawa ke tepi pantai lah. Anggota PPM kemudian memulakan kerja memindahkan kesemua mayat dari tepi pantai ke kawasan lapang. Pertamanya faktor cuaca. Pada masa 26 hari bulan tersebut, pada awal pagi, cuaca memang angin kuat, angin daripada timur kuat dan kemudian ombak lebih kurang tinggi dalam 2 ke 3 meter. Jadi kawasan persekitaran environment sini pun pantai yang landai. Kemudian bot tersebut mungkin dia punya underwater hull dan propeller tersangkut pada pantai. Operasi mencari masih dijalankan di sepanjang pantai sekiranya ada mayat yang dihanyutkan. Kesemua mangsa dihantar ke rumah mayat Hospital Bandar Penawar untuk proses pengecaman. Insiden bot karam yang berlaku di pantai Sungai Tengah ini adalah di kawasan
kira-kira 1 batu nautika daripada arah yang saya tunjukkan ini, di mana 13 mayat ditemui terdampar di pantai ini dan ditemui oleh anggota polis marin pada jam 8 pagi. Semua mayat yang ditemui itu telah dibawa ke hospital Bandar Penawar untuk dibedah siasat. Pada keesokan harinya, 9 lagi mayat lelaki dewasa dijumpai kira-kira 3 km dari lokasi bot, iaitu di Tanjung Balau. Manakala 1 lagi mayat lelaki dewasa dijumpai pada hari ketiga kira-kira 6 km dari pantai Sungai Tengah. Setakat ini 23 mayat telah pun dijumpai, 13 lelaki dan 10 wanita. Dokumen. No dokumen. Malaysia. Pertengahan Januari lalu, kru op maritim diberi kesempatan mengikuti operasi pemantauan tumpahan minyak akibat saluran paip bocor pada sebuah kapal dagang yang melalui kawasan perairan Sibu di Sarawak. Pemantauan menggunakan pesawat Bombardier CL415MP, iaitu sebuah aset kebanggaan milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Ketika tinjauan dibuat, tumpukan minyak dilihat mula berkurangan. Kru op maritim difahamkan tumpahan minyak semakin hilang kerana faktor semula jadi, iaitu melalui pergerakan angin kuat serta gelombang air laut. Dan pada hari sama ketika tinjauan udara ini dibuat, pegawai dan anggota APMM Daerah Maritim DM11 Kuching dikejutkan dengan maklumat berhubung kemasukan sebuah objek mencurigakan dari arah utara perairan Kuching. Tanpa berlengah, pasukan menggeledah segera diarah untuk bertindak. Taklimat penggeledahan disampaikan oleh pegawai geledah APMM Daerah Maritim DM11 Kuching, Lieutenant Muda Rezal Muhammad Azmi. Hasil daripada risikan bahawa terdapat satu bot nelayan asing melakukan aktiviti penangkapan ikan di perairan Malaysia, dan dengan itu satu aset APMM dikerahkan ke tempat lokasi kejadian. Selain sebuah bot pemintas kilat 35 dengan kekuatan 6 pegawai dan anggota, sebuah lagi bot penyelamat 8 bersama 7 pegawai dan anggota turut serta dalam operasi. Mereka hanya akan bertindak sekiranya diancam penjenayah. Perhatian bot di sini kilat 35. Warga kilat 35 akan bergerak ke lokasi tersebut. Kedudukan bot nelayan asing ini yang tidak jauh dari jeti, iaitu pada jarak kurang 5 batu nautika, menjadikan serbuan atau boarding lebih pantas dilaksanakan meskipun dalam keadaan hujan. Ketika serbuan ke semua 4 tekong dan awak-awak ini terlebih dahulu diarah ke bahagian hadapan bot. Dan setibanya kami di lokasi kejadian, kami dapati terdapat sebuah bot nelayan asing, iaitu dipercayai bot Vietnam sedang menangkap ikan di perairan Malaysia. Dan dengan itu, kami menahan bot berkenaan dan hasil pemeriksaan terhadap awak-awak dan bot tahanan tersebut, kami mendapati tiada apa-apa dokumen berkenaan bot dan tahanan. Dan mereka... Ketika disoal siasat, pihak penguatkuasa menghadapi sedikit kesulitan kerana nelayan asing ini tidak tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Dokumen. No dokumen. Malaysia. Anton. Vietnam. Yeah, Vietnam. Can you speak English? No. Seperti serbuan sebelumnya, pasti ada yang cuba menyembunyikan diri. Kali ini nelayan asing ini sanggup menggandang nyawa, menyorok di bahagian enjin bot. Nah, seperti kita lihat tadi, memang ada seorang awak kita lihat tadi ada yang sedang menyorok dalam bilik enjin bot tersebut. Dan benda ini biasa memang selalu terjadi, terutamanya pada bot nelayan asing, kerana mereka memang dikuatiri mereka takut untuk ditangkap atau masuk ke dalam penjara, jadi mereka lebih rela bersembunyi ataupun kadang-kadang ada yang terjun laut untuk menyelamatkan diri. Menurut Lieutenant Muda Rezal, berdasarkan pengalamannya, memang ada penjenayah yang bertindak di luar batas apabila serbuan dibuat. Sepanjang pengalaman saya sebelum ni, ada ketikanya mereka memang bertindak sedikit agresif, tapi Alhamdulillah belum ada apa-apa kecelakaan yang terjadi kepada anak kapal. Setakat ini kalau kita lihatkan di Sarawak, kita tidaklah begitu serius. Kebanyakannya kes-kes yang kita dapat ialah lebih kurang seperti bot nelayan asing, tangkapan ikan dan juga penyelundupan bahan-bahan terlarang.
Kesemua suspek dibawa ke JTA PMM Kuching untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 Seksyen 8 Kurungan B kerana melanggar syarat sah lesen dan jika terbukti bersalah, boleh dikompaun.